Hari tu, kita tunjuk yang ini. G20 320i. Ada follower tanya, 330i ada tak? Okay brother, no problem. Sekarang kita kasih review kereta ni. Ini adalah BMW 330i N Sport tahun 2019. Original sudah ada N Sport body kit. Kita sudah tukar fangli warna hitam dengan bawah tambah satu front lip. Nampak lagi garang. Belakang pun sama, original N Sport bumper. Tapi kita sudah tambah lagi satu M3 spoiler. Sport ring baru, design M Competition 19 inci siap dengan tayar baru. Boleh nampak fitment setting ngam-ngam. Original sudah pakai kaliber besar. Engine B48. Original horsepower boleh sampai 258. Jom kita tengok dalam N Sport package. Mesti ada ini. N Sport punya side step dengan ini. N Sport steering. Original leather seat warna hitam. Boleh nampak semua cantik lagi. Serupa baru ah. Okey, dashboard semua cantik lagi. Lagi ada ini ambient light, boleh tukar warna ah. Yo, paling penting ini digital meter. Okey kawan-kawan, kereta ni boleh buat muka kosong. 1 bulan bayar 1,900 lebih, you sudah boleh bawa balik.